Ngakorming, apa kau dah buat ni? Orang Melayu di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Kau tengok ni, apa saja yang korang tak label dia, ada yang panggil dia anti-Melayu. Macam-macam label korang bagi. Tapi cuba kita tengok satu benda saja. Apa yang dia buat di negeri korang? Di Kedah, 500 rumah PPR Kuah, 500 rumah PPR Ulu Melaka, 1000 unit rumah untuk keluarga B40. Maknanya, ribuan keluarga boleh duduk rumah yang lebih selesa. Pasar dan medan niaga di Langkawi dinaik taraf. Lampu LED solar dipasang di kampung-kampung. Projek pengurusan sisa di Paya Kemunting, semua ini diluluskan oleh Kementerian Abang Korming. Di Kelantan pula, projek lagi banyak. PPR Macang, Batang Merbau, Gual Ipoh, lebih 600 unit rumah dibangunkan untuk orang di sana. Pasar ikonik, Pasar Siti Khadijah dapat peruntukan naik taraf pasar. Lagi, Bandar Kota Baru dapat projek lanskap puluhan juta. Lagi, lebih 400 rumah usang dibaiki. Lagi, rumah baharu juga dibina untuk keluarga miskin bandar. Di Terengganu pula, Pasar Payang dibangunkan semula. Taman Awam Kuala Kerteh dibangunkan lagi, boleh menampung hampir 20,000 pengunjung. PRR Bukit Nenas pula, 500 rumah dibangunkan, tambah lagi projek konservasi kunang-kunang di Sungai Yakyah, Perlis. Negeri paling kecil pun tak dilupakan. 20 projek komuniti dibangunkan. Gerai peniaga dibina semula. Bandar dihias semula. Dan satu projek besar, sel tambahan tapak pelupusan sanitari rimba mas. Kalau dihitung semuanya, lebih 30 projek dapat dikenal pasti di 4 negeri pembangkang ini. Perumahan rakyat, pasar peniaga, lanskap bandar dan kemudahan komuniti. Semua ini berlaku walaupun negeri-negeri ini bukan kerajaan yang sama dengan dia. Dan kau kena tahu juga, 34 projek prima yang sakit telah siap dan puluhan ribu orang dapat kunci rumah setelah bertahun-tahun tunggu nak masuk rumah sendiri. Dan ironinya, orang yang buat semua ini masih dilabel macam-macam hanya kerana dia Cina dari DAP. Jadi, soalan sebenarnya bukan lagi adakah kita suka ngakorming. Soalan yang lebih penting ialah kalau seseorang yang kita tak suka pun masih bekerja untuk rakyat, apa sebenarnya yang patut kita nilai, politik atau kerja?